Perjalanan kali ini membawa kami sekeluarga ke suatu tempat yang tenang dan jauh daripada kesibukan kota. Bentara Campsite di Maran Pahang, 3 hari 2 malam. Bukan sekadar berkemah, tapi masa untuk bersama, cipta kenangan dan rehatkan jiwa. Di meja kecil nasi masih berasa. Cerita hari ini tak pernah lengkap. Gelak tawa jatuh di lantai waktu yang dia Adik jangan ketawa dapat tak ada gigi. paling aku rindu. Di luar sana langkah tak kembali. Ada nama yang tinggal dalam sepi. Kita masih duduk bahu ke bahu. Tanpa sadar ini anugerah paling utuh. Kalau esok tak menjanjikan, apa yang tinggal hari ini. Syukur kita masih punya waktu untuk pulang dan saling menunggu. Ada tangan yang tak dilepas, ada kasih yang tak terhempas. Syukur kita masih bersama, walau dunia berubah arah. Ramai yang hanya mampu kenang, kita masih boleh berpeluk sayang. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar guys? Punyalah lama kita tak buat video berkaitan dengan camping. Hari ni berapa bulan lagi dia? 1 Mei. 1 Mei, sempena Hari Buruh ni, kita nak pergi camping dekat Bentara Campsite di Maran. Okey, tapi sebelum tu tengok ni, dekat sebelah kiri saya. Kita kat sawah ni. Kita dekat pekan nak pergi sarapan. Nampak macam menarik lah tempat ni. Vibe-vibe dia kan, vibe kat tepi sawah. Okey, so kita singgah sarapan dulu dekat pekan ni, dekat kedai warung Pokok Sena. Apa yang menarik kat kedai tu, jom kita tengok. Lepas tu kita shoot pergi ke Maran. Okey, stay tune guys. Okey, kita sekarang dekat warung Pokok Sena. Nampak ni, Alustar Kedah, warung Pokok Sena, Alustar Pekan. Wah, ramai lah kedai ni. Makanan habis. Makanan dah banyak habis, tapi tak apa katanya. Dia dekat tepi sawah guys. Sawah nampak tu. Dia tak cakap. Pada keluar 8 lebih. Abang Wasim baru lepas belaga. Tengok tu, mata dia bengkak. Ya, okey. Kita nak makan ni laksa ni. Ni laksa Pahang Dia laksa Pahang di mana dia macam kuning sikit. Ada puding raja dengan pulut inti ikan nasinya tu. Jom jumpa makan guys. Sedap. Ni laksa Pahang kan? Saya faham. Laksa Pahang. Dia kuah dia macam orange sikit lah. Macam kuning sikit. Sedap. Nak air. Air belum sampai. Sekejap Okey guys, akhirnya kita dah sampai di Bentara Campsite.
Tengok ni, kita kena lintas sungai sikit. Wah. First time ni kita pergi campsite boleh lintas sungai macam ni. Ada budak. Waalaikumsalam. Ayah ada kawan Kak Angah lah. Siapa? Lelaki. Okey guys, kita dah sampai. Ada surau sini. Sini tapak kita, bawah pokok durian. Ha, tu panas lah. Bawah ni lah. Dia redup sikit. Boleh. Itu je kata sini kat sana nampak macam siap dekat dengan tanah. Kalau situ macam terang sangat. Okey, jom. Let's go. Perjalanan hampir beberapa jam akhirnya terbayar bila sampai. Suasana hutan, bunyi sungai dan udara segar terus rasa lain. Aktiviti pertama mestilah pasang kemah. Masing-masing ada peranan. Ada yang tolong angkat barang, ada yang sibuk explore kawasan. Bagi anak-anak, tempat macam ni memang playground terbesar mereka. Bebas, tanpa gadget, yang ada hanyalah alam. Boleh juga lah. Boleh semua dah habis apa beli air lah. Boleh lain. Dia sakit. Kak ni ada pet lah. Suka tu. Orang dia nak ke? Dia nak serabut sebab dia banyak nak guna. Ramai tu semut. Cara semut ada kau je mana? Apa banyak? Masuk kan? Takut jangan. Petang hari pertama kita isi dengan aktiviti wajib, iaitu apa lagi? Mandi sungai lah geng. Airnya sejuk, jernih, memang segar betul. Inilah nikmat yang susah kita nak dapat dekat bandar. Patih! Dapat apa ni? Patih, dapat udang ke? Makan udang kangatan. Udang lah. Ni udang apa? Udang yellow. Udang. Dari mana duduk? Ini mai apa? Air hancur ke mati. Bosan.
Di meja kecil nasi masih berasa. Cerita hari ini tak pernah lengkap. Gelak tawa jatuh di lantai waktu. Yang biasa ini paling aku rindu. Di luar sana langkah tak kembali. Ada nama yang tinggal dalam sepi. Kita masih duduk bahu ke bahu. Tanpa sadar ini anugerah paling utuh. Kalau esok tak menjanjikan, apa yang tinggal hari ini. Syukur kita masih punya waktu untuk pulang dan saling menunggu. Ada tangan yang tak dilepas, ada kasih yang tak terhempas. Syukur kita masih bersama. Jemput makan. So dekat dengan campsite ni ada pasar malam sikit dekat kampung Sentul kat depan tu. Dapatlah beli jagung, beli air Milo, beli kuih peneram, beli apa? Popia, otak-otak. Sedap. Ni jagung guys. Malam di Bentara Campsite ni cukup tenang. Tak ada bunyi bising. Yang ada hanya bunyi cengkerik dan aliran sungai. Inilah masa terbaik untuk berkumpul, berbual dan hargai kebersamaan bersama dengan keluarga. Dalam kereta atuk banyak. Cakaplah. Atuk gula-gula ketak. Best juga makan kat sini. Best paling. Benda baring. Best juga makan kat sini. Yang kapan dia buat serigala? Mana? Dia buat macam mais. Tengok ni ayah. Dia buat macam yang ni. Pagi hari kedua pula, suasana di campsite berkabus. Udara pun sejuk. Terasa bila kita berjalan-jalan di sekeliling campsite. Memang nyaman. Dengan dengar bunyi aliran sungai, memang tak dapat dekat luar sana. Jadi pagi ni kita sarapan ala-ala camping. Nasi goreng dengan kopi panas. Cukuplah untuk mulakan aktiviti hari ni. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Sejuk lah. Inilah suasana pagi dekat Bentara Campsite guys. Okey. So jom saya bawa korang semua pergi jalan-jalan lah. Kita tengok apa yang ada dekat dalam Bentara Campsite ni. Pagi ni suasana yang hening ni. Korang pun tak mandi lagi dekat sungai tu. Jom. Okey, so ni adalah jalan masuk ke campsite. Kalau korang datang dengan kereta, apa-apa kereta pun boleh lalu. Sebabnya Bentara Campsite dah buat laluan yang cantik lah untuk melintasi sungai ni. Okay. First masuk korang akan jumpa sungai dulu. Itu yang best tu. Rasanya salah satu campsite yang masuk jumpa sungai dulu, inilah dia. Okay. Selamat datang ke Bentara Campsite. Sekarang ni baru pukul 7 pagi. Memang tak ada orang mandi lagi lah. Kanak-kanak semua tak orang lagi. Air jernih je guys. Nampak? Ada ikan. Nampak Sungai dia luas lah. Sungai dia luas.
Okey, sebaik saja korang lintas sungai ni, sebelah kanan ada tapak untuk berkemah. Okey. Dan di ujung sana tu yang warna kuning, warna biru, saya zoom sikit, biru, warna kelabu, itu semua adalah chalet. Dan di tengah-tengah ni ada tempat barbecue yang ni kalau siapa-siapa nak buat family day kat sini, sesuai lah, boleh tempah tempat barbecue ni sebab dia luas, boleh masak kat situ. Okey, kemudian naik je kat jalan ni, perkara pertama yang korang nampak adalah kehijauan hutan dan juga padang ni. Tengok luas padang dia ni, nampak? Sesuai lah kalau korang datang nak main bola kan, ramai-ramai kan, buat aktiviti keluarga. Okey, main bola kat sini. Cantik, padang memang cantik. Padang dia memang cantik. Okey, kat sana ni yang sebelah kiri ni adalah kabin. Dia berkonsepkan kabin, tapi dia chalet lah juga kan. Dia berkonsepkan kabin. Banyak agak kabin dia. Cantik. Malam tadi meriah lah. Suasana meriah. Okey, sebelah kiri sini, masuk je sebelah kiri ni adalah campsite juga. Tu nampak ada orang berkemah, tapak-tapak campsite ni. Okey. Kemudian belah sana tu, belakang kereta putih tu adalah apa tu? Surau. Surau. Ni surau dia. Ada banyak binatang kakatu ni sebab malam tadi hujan. Jadi pagi ni banyak sikit lah binatang kakatu ni. Okey. Meh kita tengok toilet dia. Belakang surau, sebelah surau ni ada toilet. Toilet ni nampak macam baru buat cantik lah, nampak. Okey, toilet memang bersih. Ini tak bersih disebabkan kakatu semalam ni. Ada shower. Toilet okey, toilet cantik. Okey. Sebelah toilet ni kita orang parking kat sini. Kita orang kemah, kita orang dekat sini. Sebab sini macam redup sikit, bawah pokok durian. Tapi kita orang dah pastikan lah tak ada durian lah kat atas. Ni tapak kemah. Cikgu Jeb ni tengok dekat atas, pihak campsite dia sediakan sunshade dah siap-siap. Jadi untuk menghalang daripada cahaya panas, daripada cuaca panas. Ni kita orang punya tapak-tapak 6. Dan setiap tapak ni dia sediakan tempat untuk barbecue lah. Memang ada setiap ni. Dan juga dekat belah belakang ada satu singki. Tu belakang tu ada satu singki. Okey. Yang ni kongsi lah, 2 tapak 1 singki. Ada juga perkhidmatan sewa gazebo. Korang boleh sewa lah. 7 pagi 7 petang RM30 je. Ni betul-betul kat tepi sungai ni. Kita naik tunjuk sungai. Tu daripada gazebo ni boleh nampak sungai. Dan sonok tu suasana pagi. Tengok orang sebelah masak dekat bertentangan dengan sungai. Feeling layan Cuma kalau waktu tengah hari dekat kawasan ni, faham je lah, panas sikit. Okey, memang direct matahari. Jadi korang kena bawa sunshade lebih sikit. Okey. Tengok, ini pun tapak setiap tapak ada barbecue pit dia bagilah, tempat barbecue. Satu lagi dekat setiap campsite ada ni, ada apa ni, plug point. Okey, murah je tapak kat sini. Satu malam RM50 sahaja. Mana nak cari tapak RM50 dengan kelengkapan yang lengkap macam ni? Jarang nak jumpa
Ni salah satunya lah di Bentara Campsite. Kat mana? Dekat Pahang. Hari kedua ni lebih santai. Kita ulang aktiviti mandi sungai, rehat di kemah dan menikmati keindahan alam. Kadang-kadang kita tak perlukan pun aktiviti yang padat. Cukuplah dengan masa yang perlahan, itu pun dah cukup bermakna. Main apa? Main blok je. Main pita. Ya. Ini dia satu warna. Kita campur lah. Hari kedua guys. Hari ni hari kedua dia orang mandi. Cuaca dah makin panas lah. Pergilah mandi Fatih. Pergi mandi. Jemput makan. Nanti bagi. Ada tadi. Cakap apa kat ibu? Awak nak apa? Hujan. Tengah-tengah makan hujan guys. Cepatlah tu. Kadang-kadang momen paling indah dalam hidup datang tanpa dirancang. Hujan turun perlahan di tengah campsite. Bunyi rintiknya menyatu dengan alam. Udara jadi sejuk, nyaman dan semuanya terasa tenang. Di bawah langit yang mendung ni, gelak tawa anak-anak jadi penghangat suasana. Mereka berlari bermain hujan tanpa risau, tanpa telefon, tanpa dunia luar. Hanya menikmati waktu kecil mereka. Baju basah kuyup, tapi wajah mereka penuh bahagia. Dan saat melihat semua tu, kita sedar kebahagiaan sebenar sangat sederhana. Camping bukan sekadar bercuti. Ia tentang mencipta kenangan, tentang masa bersama keluarga yang mungkin satu hari nanti akan sangat dirindui. Biarlah hujan terus turun malam ni, kerana dalam dingin ada rasa tenang yang sukar digambarkan. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Sejuk. Inilah dia suasana pagi di Bentara Campsite. Tengok, berkabus lah. Dengan bunyi air sungai tu, rasa nyaman sungguh. Okay. Apa yang tinggal hari ini, syukur
Okay guys, tempat yang saya jalan ni adalah campsite, tapak kemah lah, tapak kemah yang baru buat ni, nampak gayanya ni. Tapi rumput-rumput dia belum rata lagi. So tapi cantik lah kat sini. Ni memang betul-betul menghadap sungai. Di sepanjang tapak ni, yang paling hujung ni, betul-betul menghadap berhadapan dengan sungai. Ada pokok kelapa sawit sepokok kat depan ni. Tapak nombor berapa ni? Setiap tapak ada barbecue pit, ada tempat barbecue. Oh, tak ada nombor lagi. Dan setiap tapak dia ada jalan ni. Jalan untuk kita drop barang ni. Dia ada jalan untuk drop barang. Jalan tu daripada sana ke sini. Kemudian ini campsite-nya. Situ sungai. Dia campsite owner dah fikir dah untuk drop barang senang. Jadi dia buat jalan terus direct. Cuma dekat sini tak ada tangga lah turun ke bawah. Tak ada tangga untuk turun ke bawah. Kat tempat lain ada. Kat sini dia belum buat kat sini. Nanti akan datang ada lah tu. Ada banyak ni. Ada banyak sepanjang pesisir sungai ni. Sepanjang tebing sungai ni, pesisir pula. Sepanjang tebing sungai ni ada tapak kemah lah. Ni baru buat ni. Tengok. Rumput pun baru tanam, nampak? Tompok lagi rumput. Esok kalau dah penuh dah rumput ni, cantik lah. Kan, perasan tak? Dekat semua tapak ada ni. Ada jalan untuk masuk rapat. Untuk kereta masuk rapat. Kita masih punya waktu untuk pulang dan saling menunggu. Ada tangan yang tak dilepas, ada kasih yang tak terhempas. Syukur kita masih bersama, walau dunia berubah arah. Ramai yang hanya mampu kenal, kita masih boleh berpeluk sayang. Suasana pagi dekat sini betul-betul macam dekat Cameron guys. Tapi kat Cameron lebih sejuk lah. Terutama yang dekat atas tu, kat Berincang tu. Dekat sini tengok lah. Kabus. Tengok suasana dia. Nampak? Berkabus. Jadi kalau korang suka lah nak datang tempat-tempat macam ni, boleh contact lah dengan owner. Dekat sebelah kanan campsite ni ada disediakan tandas awam lah. Yang ini siapa-siapa yang piknik, dia orang guna tandas ni. Bayaran masuk RM1 sahaja. Betul-betul bersebelahan dengan chalet-chalet yang ada ni lah. Nampak banyak chalet dia. Hari ni hari terakhir kita di campsite.
Jadi kita tak memasak pagi ni, so kita keluar untuk mencari sarapan di warung-warung yang berhampiran dengan kampung Kuala Sentul ni. Dengarnya ada beberapa warung yang menjadi pilihan orang kampung untuk makan pagi. Jadi kita pun nak cuba untuk merasai sendiri suasana tu. Okay, pagi ni dapur kita tak berasap. Ya, lepak dekat warung tepi jalan ni, dekat Maran ni. Selepas daripada SK Kuala Sentul. Minta waktu itu bawa. Saya tak bawa. Hari terakhir masa untuk kemas dan bersiap pulang. Walaupun penat, hati rasa puas. 3 hari penuh dengan kenangan yang tak boleh dibeli. Tempat ni bukan sekadar tempat campsite saja, tapi tempat untuk kita reset diri. Hati tidur kat mana? Oh, batuk pula. Hati tidur dekat muka ayah. Di meja kecil masih berasa cerita hari ini tak pernah lengkap. Gelak tawa jatuh di lantai waktu yang biasa ini paling aku rindu. Di luar sana langkah tak kembali. Ada nama yang tinggal dalam sepi. Kita masih duduk bahu ke bahu, tanpa sadar ini anugerah paling utuh. Kalau esok tak menjanjikan, apa yang tinggal hari ini. Syukur kita masih punya waktu untuk pulang dan saling menunggu. Ada tangan yang tak dilepas, ada kasih yang tak terhempas. Syukur kita masih bersama, walau dunia berubah arah. Ramai yang hanya mampu kenang, kita masih boleh berpeluk sayang. Jadi saksi diam, doa ibu tak pernah tenggelam. Langkah ayah perlahan tapi pasti. Bina ruang untuk kita kembali. Tak semua sempat ucapkan cinta, tak semua sempat genggam selamanya. Kita di sini jangan terleka. Yang ada ini jangan disia. Kalau masa terus berlari, jangan kita tertinggal lagi. Okay guys, kita dah tamatlah Al-Kisah camping kita hari ni. Barang pun dah siap kemas. Santai-santai makan biskut dulu. Dan kita akan balik semula ke Rompin. Best.
sampai hitam anak-anak. Best sampai hitam anak-anak. Ulasan sikit ke tu? Okey, Alhamdulillah ini hari terakhir kita pun nak pergi dah siap semua. Dari segi tempat terbaik, walaupun ada semut yang banyak. Semut. Masih boleh Semua banyak tapi masih okey lah. lagi. Dari segi orang kata sungai pun cantik, budak-budak pun okey semua kan. Okey lah, overall terbaik. Ya baik. Boleh datang lagi. Boleh datang lagi. Hidup paling bermakna. Syukur kita masih punya waktu, sekejap itu pun cukup. Selagi ada suara memanggil, selagi itu hati tak sunyi.